Hmm. Okay, hari ni ada brother ni tanya macam mana nak tutup simpan gas ataupun pump down tanpa menggunakan meter. Dekat sini. Okay, sekarang ni kita dah hidupkan kompresor dia. Okay, mula-mula kita tutup dulu yang bahagian kecil, pipe kecil ni. Ada setengah aircon, pipe kecil duduk kat atas. Ada setengah aircon duduk kat bawah. Jadi tutup pipe yang kecil ni dulu. Okay. Lepas tu kita rasa dia punya angin ni. Biasa aku kalau angin ni rasa panas, aku akan tunggu sampai angin jadi sejuk baru aku tutup yang besar ni. Baru kunci. Okay, angin ni dah okey dah. Baru tutup yang besar. Okey. Okey, lepas tu kita tutup aircon. Dah okey dah. Kita tutup aircon. Okay.